Tuan-puan boleh save info ni kalau info ni bermanfaat untuk kita semua. Tuan-puan, emas secara umumnya tak ada harga yang terendah. Saham ada harga tinggi dan ada harga terendah. Tapi emas, tuan-puan, dia berbeza. Emas hanya ada harga terendah buat sementara. Kalau kita tunggu, tuan-puan, harga paling rendah untuk beli emas, biasanya kita kekal menjadi penunggu sampai bila-bila. Sebab emas, tuan-puan, tak pernah kekal murah. Setiap kali dia jatuh, dia akan naik semula dan biasanya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dalam jangka panjang, tuan-puan, harga emas sentiasa membuat higher low and higher high. Jadi, bukan soal bila masa terbaik nak beli emas. Soalnya, sudah mula atau belum? Sudah kerja bertahun-tahun dan simpan dana kecemasan sudah ada atau belum? Orang yang untung, tuan-puan, dalam simpanan emas ni bukanlah orang yang cuba timing market, tapi orang yang istiqomah menabung sedikit demi sedikit. Ketika harga jatuh, mereka happy sebab boleh beli lagi dengan harga yang lebih murah. Ketika harga naik pun mereka gembira. Alhamdulillah, tabungan mereka naik nilainya. Itulah keseronokan bagi penyimpan emas. Nak mulakan, tuan-puan, miliki 1 gram menarik seperti ini, boleh, tuan-puan, kita hanya bermula dengan RM100 yang pertama. Jom mulakan tabungan kita, tuan-puan. Boleh follow kalau info ni bermanfaat. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.